Kenapa lagu yang sama dinyanyikan di konsert Legacy 30? Kerana setiap lagu itu bukan sekadar lagu. Tidak semua penonton membesar dalam era yang sama. Tidak semua pernah merasai lagu itu secara live. Legacy 30 bukan tentang kelainan semata-mata, tetapi tentang menghargai karya yang membentuk seorang biduanita negara. Dia, lepas tu kena ingat juga dengan pemilihan lagu yang dia buat ni, dia kena ambil kira orang yang first time datang. So orang yang first time datang mungkin lagu-lagu hits Datuk Siti yang melekat dalam kepala dia, yang dia sing along. Jadi lagu-lagu ni juga dipilih. Ya, ada yang pengikut-pengikut konsert dia yang ikut setiap konsert. Jadi mereka punya expectation dia nak lagu-lagu yang tak pernah dinyanyikan, lagu-lagu rare. Kena ingat jugalah bila Datuk Siti, saya pernah pergi dekat konsert Genting dulu. Datuk Siti nyanyi ada lagu yang saya sendiri pun tak tahu ini lagu mana. Sebenarnya bila dalam konsert yang macam tu, kita kalau boleh kita nak yang hype, yang happening, yang orang pun boleh sing along. Bila Konsert sebesar ini, lagu-lagu hits wajib dinyanyikan. Bukan Siti tak pernah nyanyi lagu rare, Lembaran Cinta Pudar, The Next Wave. Tak boleh lupa, Violet Skies, di kayangan kita, Love is in the Sky, Sempadan, sebuah epitome. Kalau nak lagu rare, cuba konsert skala kecil. Jangan pula nak battle tiket konsert tradisional.